Korea terus ke Malaysia, Loteria akhirnya mendarat di The Curve Mutiara Damansara tau. Kali ni korang tak sabar nak cadangkan jenama makanan seger Korea wajib korang singgah makan. Tak perlu terbang jauh, Kuali berpeluang rasa shrimp burger yang sangat premium, padat dengan inti ketulan udang sebenar. Burger ni memberikan tekstur berjus dan segar. Susah tau nak dapat kat Malaysia. Jangan lepaskan juga Gangjun Chicken membawa rasa street food Korea. Ayamnya kekal rangup dengan sentuhan manis pedas walaupun sejuk. Memang lazat setiap gigitan. Kuali juga sempat cuba cheese stick, rangup dan penuh keju. Puas makan. Untuk pencuci mulut, cuba Red Bean Bingsu Ice Shot, kaya dengan kacang merah dan potongan buah-buahan menyegarkan. Ada banyak lagi menu popular menanti di Loteria, termasuk shake-shake French fries dan Rias Double Bulgogi Burger antara pilihan ikonik. Nak tahu macam mana rasa? Korang kena datang sendiri ke Loteria di The Curve Mutiara Damansara, pengalaman rasa Korea yang tak boleh dilepaskan.